Guys, kalau cerita dekat dalam Malaysia ni segelintir puak pembangkang ini mengatakan PMX ini adalah ejen Yahudi lah, bersekongkol dengan Yahudi lah dan sebagainya lah, tuduhan yang merepek ni kan. Tapi kalau kita lihat kebijaksanaan PMX ini, walaupun Malaysia ini kecil, tapi suara dan pandangan dan nasihat PMX ini didengari oleh pemimpin-pemimpin dunia, terutamanya negara-negara besar Timur Tengah. Sekarang diikuti oleh negara Eropah dan telah membuka mata kepada negeri-negeri di Eropah betapa perlunya perhatian diberi sepenuhnya kepada Palestin. Nampak? Inilah pejuang Islam, pembela Islam, rakyat Islam, penganut Islam. Aku cakap dengan kau, aku betul-betul lah proud with you lah PMX. Really lah, from my heart. Sekarang Itali dan satu lagi negeri pun sama telah menurunkan kapal perang mereka untuk mengiringi rombongan kita ke Palestin untuk membawa bantuan kemanusiaan. Hebat PMX, terbaik PMX. Rakyat Malaysia bangga dengan Perdana Menterinya yang sangat bijaksana. Assalamualaikum semua.